Saya mengenali arwah sebagai sahabat sealiran dalam dunia muzik. Kami menghormati dia sebagai orang lama yang pernah mewarnai pasada seni. Saya banyak masa di Johor. Sebelum ni saya dapat tahu dia sakit. Saya ada buat ziarah ke rumah dia, saya jumpa dia, melawat dia. Dia masih kenal lah, masih kenal. Dia tanya saya, Tok Imi kat mana. Kemudian malam tadi saya dapat tahu dia meninggalkan kita buat selama-lamanya. Takziah kepada seluruh keluarga. Saya bagi pihak keluarga saya dan juga keluarga Search merakamkan perasaan sedih dan takziah kepada seluruh keluarga arwah. Saya jarang bersama dalam sesuatu show tu disebabkan oleh genre yang berbeza. Tapi dia ada sebutlah masa saya buat lawatan kat dia sama isteri saya. Dia ada sebutlah dia pernah satu pentas dengan Tok Amy. Itu sebab dia tanya Tok Amy kat mana. Saya cakap Tok Amy ada kat KL. Dia sihat ke? Dia masih pun boleh berbual. Ini beberapa bulan yang lalu. So dia tanya Hillary. Dia ingat semua anggota-anggota Search. So dia lebih kurang time Search jugalah, tahun 80-an ya.